I rasa kemoterapi dengan radioterapi is more challenging part, tapi dengan bantuan, dengan support yang ada dekat rumah, I gunakan TCP all the time untuk strongkan I punya masa dekat sini. I mampu untuk align, I mampu untuk habiskan punya session. Apa yang I buat, I fokuskan untuk kuatkan I punya masa dekat I punya leher. So I guna machines, I guna this machine untuk kuatkan I punya masa, supaya masa I dekat sini kuat, supaya I boleh telan dan supaya I tak perlu pakai tube. Apa yang I buat, I share, I pakaikan machine terapi Dr. KCP ni every single night dekat waktu malam. Apa yang I buat, I letak dekat I punya masa dekat kawasan sini. Okay, letak dekat sini, I letak dekat sini. So kalau tengok ni memang ada lagi kesan-kesan hitam dekat I punya leher. Masa radioterapi tu hitam lah. I buat ni every single night. Kalau hari yang I buat hari kemo and then I buat radioterapi, I just boleh buat dalam 15 minit aja. So I boleh buat sampai 2 minit setiap malam. Bila kita cakap tentang masa ni, masa kita ni dia ada skeleton masa, kita punya esophagus untuk nak telan tu smooth masa dengan cardiac masa. So bila I buat ni, I kuatkan dekat kawasan leher. So bila fokus dekat sini, I akan dapat satu good blood circulation dekat sini. Ada masanya I pakai dekat sini, dan ada masanya I pakai dekat belikat, dekat punya bintik-bintik hitam kesan-kesan lupa. Masa buat radioterapi tu, I tengok dia punya recovery dia sangat cepat.